YB Muhyiddin Yassin, YB Hamzah, YB bersatu. Ada soalan penting ni. Roll. Soalan saya, pimpinan tertinggi bersatu, mana korang? Mana korang? Nampak? Mereka gagal lagi. Mereka gagal untuk membina naratif yang jahat. Of course, mereka gagal lagi untuk berlakon memperjuangkan orang Melayu. Of course, mereka gagal lagi dan terus gagal. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak redha, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan, Allah Subhanahu Wa Taala menghalang tindakan jahat yang nak ditimbulkan oleh mereka, mengganggu keharmonian, kedamaian dan ketenteraman kerajaan Madani sekarang ni. Tolong tengok sikit anak-anak mereka yang kononnya memperjuangkan Melayu tu. Tengok anak Tun Mahathir, tengok anak Rais Yatim. Usah-usah mereka sebelum mereka nak bercakap tentang soal Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak?